Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni menggunakan penyumbang kuasa 2. Kali ni, depan x kuasa 2 ni ada nombor. Okey, depan x kuasa 2 ni bukan 1, dia ada 2. Macam sebelum ni. Okey, depan ni x kuasa 2 ni memang 1. Okey, untuk soalan kali ni, dia bagi 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 1 sama dengan 0. Step pertama, kita tak mahu ada 2 kat depan ni. So, kita bahagi dengan 2. Sama juga kalau ada nombor apa pun, kalau nombor 3, kita bahagi dengan 3. Kalau nombor 5, bahagi dengan 5. Kali ni dia nombor 2, kita bahagi dengan 2. Jangan bahagi dekat dia saja, bahagi dekat semua sebutan. Macam ni. So, 2 bahagi 2, 4 pun bahagi 2, negatif 1 pun bahagi 2, 0 pun bahagi 2. So, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 2x tolak 1 per 2. 0 bahagi 2, 0. Kalau bahagi apa pun dapat 0. Okey. Kemudian kita tulis 2 yang kita asingkan dulu. Asingkan dulu yang ada x sebelah kiri, yang tak ada x pindah sebelah kanan. Bila pindah, ingat tukar tanda. Tolak, pindah, tukar jadi positif. Kemudian kita tambah b per 2. So b dia 2. So x kuasa 2 tambah 2x tambah ni penyempurnaan kuasa 2. Buka kurungan. B dia ialah 2. Ambil b. B dia ialah 2. 2 bahagi 2. Okey, kita tambah b per 2. Okey, so tambah b per 2 kuasa 2. So b ialah 2, bahagi dengan 2, tutup kuasa 2. Sama juga macam tadi, yang ni kan, tadi soalan sebelum tadi, ni b. B per 2. Okey, tambah dengan kurungan b per 2 kuasa 2. Okey, kemudian kita dapat dah 2 per 2 kuasa 2. And then ingat, bila tambah belah kiri, kena tambah belah kanan. Okey, kemudian kita ingat balik, di kuasa 2, yang ni hilang. Okey, ini akan hilang. Okey, sebab kalau kita expand yang ni, memang akan dapat yang atas balik. Okey, so ni akan hilang. So, akan tinggal x tambah, dalam kurungan ni ialah 2 bahagi 2, 1. So, x tambah 1. Tutup kurungan, kuasa 2 sama dengan, yang ni tekan kalkulator kalau tak mahir. Okey, dapat 3 per 2. So, kita nak hilangkan kuasa 2, tulis je x tambah 1. Sebelah kanan kena tambah, tolak punca kuasa. Okey, ni 3 per 2 asal. Bila hilang kuasa 2, kita kena letak tambah tolak punca kuasa 3 per 2. So, kita nak x saja, tambah 1 ni pindah sebelah kanan, jadi negatif 1. Okey, so jawapan x yang pertama, x sama dengan negatif 1, ambil tambah. Okey, tekan kalkulator, dapat yang ni. Atau, x sama dengan negatif 1, ambil tolak pula. Okey, dapat jawapan yang ni. Okey, selesai.